Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Amma ba'd. Hari ini saya akan bercakap tentang seorang ustaz bernama Ustaz Adi Hidayat, dan juga saya ingin berdialog dengan beliau secara online mengenai Abah Guru Sekumpul. Kepada Ustaz Adi Hidayat, aku nak tanya hang, sejak bila hang sokong batiniah ni? Orang yang menyesatkan manusia dengan menghina Nabi Muhammad, hang boleh kata sebagai seorang wali. Kepada Adi Hidayat, jangan terlalu cepat mengangkat seseorang yang telah menghina Rasulullah sebagai seorang wali. Jika anda berbuat demikian, anda telah menyesatkan umat Islam. Tidak pernah ada di dalam sejarah Nabi mencium lutut seseorang. Jangan biadab dengan Nabi. Kepada Adi Hidayat, bila hang menyokong orang yang biadab dengan Nabi, hang menyokong orang yang menghina Nabi, samalah hang dengan dia. Ada orang kata, mana bukti Abah Guru Sekumpul mengatakan Nabi cium lutut dia? Ini video dah. Keluar dari kuburnya dan selalu Rasulullah itu mencium lintuh ulun. Maka ulun gugur dari kursi roda menangis karena rasa ada takut Rasulullah ini. Dah dengar kan? Suara siapa? Suara Abah Guru Sekumpul. Nak nafikan apa lagi? Kita duk sibuk orang bukan Islam menghina Islam. Tetapi bila orang Islam menghina Nabi, hampa angkat jadi wali. Pada akulah, orang kalau kata mengangkat seseorang yang telah menghina Nabi sebagai seorang wali, ilmu dia tak berkat. Ini adalah melampau di dalam agama. Mengangkat seseorang yang telah menghina Nabi sebagai wali adalah melampau. Kepada Adi Hidayat, hang nak cari apa dalam dunia ni? Hang nak cari masyhur? Hang nak cari sokongan? Adakah dengan sokongan dan kemasyhuran hang boleh bawa masuk dalam hang punya kubur? Jadi satu ustaz yang sangat-sangat biadab kepada Nabi. Adi Hidayat, apabila hang membela orang yang menghina Nabi, samalah hang telah bersekongkol menghina Nabi. Adi Hidayat, video ni ada 3 segmen. Tolong jawab satu persatu. Kalau hang benar orang yang masih berpegang kepada ahli sunnah wal jamaah, tolong jawab apa yang disebutkan oleh Guru Udin. Kita dengar satu-satu. Cocok aja pas ziarah ke Madinah, Guru Sekumpul Jesiden, aku Jesiden ziarah ke Madinah, maka dicium oleh Nabi Muhammad lintuhutku lututku. Pertanyaan aku yang pertama, benarkah dakwaan yang disebut oleh Kiai Haji Udin ni? Tolong bagi tahu. Hang jangan duk jadi penyesat manusia. Dia kata apa? Abah Guru Sekumpul ke Madinah dan Nabi cium lutut Abah Guru Sekumpul. Adakah itu benar? Adi Hidayat, tolong jawab. Kita dengar lagi. Kenapa jadi Rasulullah jadi mencium lintuh Guru Sekumpul? Karena Guru Sekumpul karamun Rasulullah. Kenapa jadi karam? Sidin karam karena panak lawan Nabi, maka hilang perasaan sidin. Mang ada Sayyidul Wujud Habibuna Muhammad. Tidak ada lagi pandangan makrifat kecuali Habibuna Muhammad. Mang ada itu. Bukan Guru Sekumpul pada hakikatnya Sayyiduna Muhammad. Cuma rupanya rupa Guru Sekumpul, hakikatnya hakikatul Muhammadiyah. Adi Hidayat, benarkah semasa Abah Guru Sekumpul bersama Nabi Muhammad? Aku tak kata betul, aku anggap tu bohong. Kepada Adi Hidayat, dalam konteks perkataan Kiai Haji Udin, adakah semasa waktu ini dalam konteks Kiai Haji Udin, adakah semasa Abah Guru bertemu Nabi, Abah Guru Sekumpul menjadi Nabi? Ini ajaran batiniah yang hang nak bela sangat tu. Aku tak tahulah apa jadi dengan kepala otak hang. Ini penghinaan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Kau boleh bela orang tu sebagai wali. Mana bukti Abah Guru Sekumpul seorang wali sehingga Abah Guru Sekumpul boleh bertukar menjadi Nabi Muhammad? Cerita ni sangat-sangat tak logik tau. Orang bodoh pun tak boleh terima, kecuali orang dah kena cucuk hidung. Kepada Ustaz Adi Hidayat, dengar baik-baik.
Aku nak tanya lagi. Jadi nak cium lintuhut tu bukan lintuhut guru sekumpul. Pada hakikatnya dasar lintuhut Rasulullah juga. Nabi tak cium lutut abah guru sekumpul. Nabi cium lutut Nabi, tapi jasad abah guru sekumpul. Pertanyaan aku mudah aja kang. Benarkah abah guru sekumpul seorang wali seperti mana hang dakwa? Ya, di Kalimantan itu ada waliun min auliyaillahi guru sekumpul, waliun min auliyaillahi guru sekumpul, waliun min auliyaillahi guru sekumpul. Adi Hidayat, tolong jawab ke semua persoalan aku tadi. Dan kalau hang tak boleh jawab, bermakna Adi Hidayat bukan seorang ulama. Adi Hidayat adalah pendusta di atas agama. Adi Hidayat cuba memezongkan agama dengan ajaran batiniah yang dibawa oleh abah guru sekumpul. Menghina Nabi boleh disahkan oleh seorang ulama yang bernama Ustaz Adi Hidayat. Ini bantahan aku untuk Adi Hidayat. Dengar betul-betul, Adi Hidayat adalah sangat memalukan bila seseorang bergelar ulama mempertahankan individu yang jelas menghina Rasulullah SAW. Di manakah keberkahan ilmu ustaz? Di manakah kewarasan dan pertimbangan ustaz sebagai ulama? Bagaimana mungkin seseorang penghina Nabi diangkat sebagai wali? Tolong jawab Adi Hidayat. Kemuliaan Rasulullah SAW tak boleh dipalit dengan cerita palsu. Wali Allah diukur dengan Al-Quran dan Sunnah, bukan dengan dongeng yang menodai maruah Nabi. Membela penghina Rasulullah bukan tanda kewalian, tapi tanda kerosakan ilmu. Adi Hidayat, kita tengok lagi. Maka dakwaan bahawa Rasulullah SAW mencium lutut seseorang adalah batil. Tidak ada satu pun hadis sahih yang menyebut demikian. Mengaitkan Rasulullah SAW dengan cerita palsu adalah penghinaan terhadap kemuliaan baginda. Wali Allah ialah mereka yang istiqamah dengan Quran dan Sunnah, bukan mereka yang mendakwa pengalaman ghaib tanpa dalil. Menyebarkan cerita seperti ini bukan rahmat, tetapi racun yang menyesatkan umat. Kepada Adi Hidayat, tolong bagi tahu bila kita boleh dialog tajuk benarkah Nabi mencium lutut abah guru sekumpul? Bagi tahu tarikh bila kita boleh berdialog bersama pada tajuk ni. Tanpa spin-spin sana sini. Satu tajuk saja. Sekian. Assalamualaikum.